Minggu yang sangat memenatkan untuk saya. Kenapa? Sebab saya target nak buka V-Farm ni pada 1 hari bulan 5 ni. Okey, tapi apakan daya tak sempat untuk siapkan. Okey, tapi alhamdulillah puas hati jugalah kalau korang dapat lihat. Dah start, dah cantik. Dah farm swimming pool baru kita ni pun dah start masuk air. Kita tengah nak vacuum saja, nak bersihkan air-air dia ni. So, kita jalan dululah. Kandang kuda pun dah siap. Okey. So dekat sini tempat lepak-lepak. Okey, pun dah siap. Kalau bro dapat tunjuk daripada sini, kita punya landscape kita kan pun dah siap. So kalau view daripada sana, dekat tepi kolam ni, kemah-kemah ni pun dah siap. So dekat sana, kita pergi dekat area sana. Kita nak tengok dekat tempat pelampung-pelampung kita, dekat kita punya supa-dupa kita. Orang boleh tengok, semua dah siap. Okey, tapi saya mohon maaf lah sangat-sangat di mana saya tak dapat buka untuk besok. 1 hari bulan memang tak ready. Kenapa tak ready? Kau tengok air kolam tu. Macam mana? Belum lagi kristal. Belum betul-betul puas hati. So jadinya saya tak boleh nak buka untuk besok. Hari ni vacuum, besok kena vacuum lagi. Kurang-kurangnya saya kena biarkan 3 kali mendap baru air tu betul-betul kristal. Tapi InsyaAllah kalau tak ada apa-apa haral, bulan pula, minggu ni hari Sabtu dan Ahad lah, kita cuba kejar untuk open pada public juga macam mana pun. Alright, so aktiviti yang boleh buat kat dalam ni super duper. Kalau korang dapat lihat kat dalam ni, kita punya super duper pun dah buka, dah siap basuh dah hari ni. Dah siap cuci semua sekali super duper kita ni lah. Kan, nampak? Dah bersih dah semua sekali. Kawasan area super duper kita memang dah bersih habis. Okey. So kalau korang datang, tak ada pelampung, tak ada apa orang cakap, aksesori mandi, jangan risau, kat sini pun ada aksesori mandi. Okey, korang boleh sewa pelampung kat sini. Kita dah sediakan pelampung untuk anak-anak. Alright. So ni swimming pool baru kita. Okey, swimming pool baru kita dah siap. Dengan nak vacuum saja. Alright, kita tengok swimming pool yang atas pula. Nak tunjukkan kepada korang yang betul-betul V-Farm ni sebenarnya dah siap, dah ready dah, tapi air tak bersih je kan. So dekat bahagian atas swimming pool kita tengok dia bersih ke tak bersih. Alright. So jadinya saya minta maaf sangat-sangat. Kalau nak datang juga insya-Allah hari Sabtu dan Ahad minggu ni lah. Senang cakap hari Sabtu berapa bulan lah? Hari Khamis 1 bulan, 3 hari bulan. Tengok. Sini dah siap. Okay. Swimming pool kat sini dah siap. Okay. Tengah top up air kasih dalam sikit je lagi. So, sini dah settle. Kafe kita. Kita pergi tengok kafe kita. Alright. So, kafe kita. Alright, kafe pun sebenarnya dah siap dah. See? Sebab tu saya kata minggu ni adalah minggu yang sangat memenatkan. Minggu yang tak tahu nak cakap macam mana. Belum masih suara. Okay. Inilah minggu yang sangat memenatkan untuk saya. Dengan nak sisirkan semua kawasan, nak siapkan kafe kita dekat belakang. Dalam ni kita punya kafe kita. Tengok. Dah ready dah. Sistem pun ada dah. Kira sangat memenatkan, tapi saya puas hati kalau dapat lihat daripada atas sini. Pool kita. View dia. Pool sebelah sini. View dia. So, kalau duduk di sini bro, dapat lihat dua-dua tak? Alright. So jadinya saya mohon maaf sekali lagi, kita tak dapat buka pada 1 hari bulan 5 ni disebabkan ada beberapa kerja yang tak settle lagi. So saya tak nak pengunjung yang datang dekat sini hampa dan kecewa dengan servis dan perkhidmatan yang kita tawarkan. So jadinya insya-Allah kita cuba siapkan juga dalam minggu ni. Kita cuba siapkan pada 3 hari bulan 5 ni untuk kita open pada public. So kalau siapa-siapa berminat boleh datang ke V-Farm Village nanti. Alright, assalamualaikum.